Lepas selesai dekat jeti selama beberapa jam lah. Pukul 9.30 sampai pukul 12.30 kita balik. So, korang pun tengok kan tadi cuaca macam mana. So, inilah hasil dia. 3 ekor je. Anak bulan, gelama, gerut-gerut. So, udang. Udang ni umpan. Umpan udang kopek lah. So, udang ni pun kita akan bakar. Itu pun kita akan bakar. Inilah hasil dia. So, aku lupa nak bagi tahu ais RM1. Ais kita beli RM1. So, kos dia RM25. Joran RM26. Udang ais 1. Jadinya total RM52. Hangos. Assalamualaikum. Okay guys, kali ni aku nak bawa korang ke jeti asli. Masuk separuh hari je. Dia tak kira hari, dia kira berapa joran masuk kat jeti tu. So jeti ni macam ni lah. Kau parking kat sini, lepas tu kau tergerak ke sana. Okay, ni dia punya jalan untuk ke jeti lah. So kalau aku bawa anak-anak hari ni, kalau korang bawa anak-anak, korang kena hati-hati yang lebih lah bawa anak-anak kan. Lepas tu hujan pula ni sekarang. Licin. So jeti dia kat situ. So sekarang ni air tengah turun, tengah surut. Dan kita tengoklah apa hasil. Hati-hati tengok jalan. So perambut sudah tersedia. Kita pakai 2 mata kail dia. Kita tak boleh pakai Apollo biasa sebab air laju turun, surut. So 5 joran kita guna turun. Ini makan dulu. Sebelum ikan makan, dia makan dulu. So keadaan selamat lah. Sebab ada pagar macam ni. Bawa anak-anak, okey, tak ada masalah. Cuma kat situ je, kena berhati-hati. Cepat, dah on. So kita menggunakan umpan potong. Udang potong. Tengok tu, abang ayah pergi pasang satu, pergi pasang dua. Pergi pasang dua. Tak payah, dah tu biar je. Yalah. Pergi pasang dua. Mana? Pasanglah dekat mata air tu. Adik tengok tu, tengok abang ayah pasang macam mana. Jangan masuk sikit je, masuk habis lah, masuk habis. Salah, masuk habis. Tak, salah, tengok tu. Tak apa lagi, kita dapat lah. Macam tu. Ni, pegang, pegang, siap. Okey, tu, macam tu. Masuk habis, masuk pusing. Masuk pusing. Macam tu dek. Bawah. Okey, adik pula. Baik-baik mata kail tu tajam. Bukan jatuh. Adik. Okey, baik-baik. Okey, tengok. Tengok Kena buat. Okey. Abang L dulu. Tengok abang L paling. Mana?
Sampai balik campak je bawah. Campak bawah je. Tak baik depan berpusing. Nak cek depan berpusing. Okey. Tarik sikit dulu. Tarik sikit dulu. Okey. Buat macam mana? Adik, tepi sikit tengok. Ha. Jadinya makanan bawa daripada rumah. Tak payah beli. Tengah hari je baru beli. So nampak kat situ, selamat datang, bayar sebelum memancing, 1 joran RM5. Sila masuk ke dalam tabung yang disediakan. Ada nombor phone. Kat situ ada tabung, kat atas tu ada apa QR code. So kat sini kalau orang nampak ada elektrik, tak ada masalah. Kalau nak cas handphone ke apa semua tak ada masalah sebab ada ni. Ada power supply. Air bersih pun ada. Jadinya kalau korang bawa barbecue pit kat sini, boleh bakar ikan, boleh apa semua sebab everything dah ada lah. Cumanya ini tempat public, siapa-siapa boleh datang. Boleh duduk sini. Kalau sempit lah. Itulah jawapannya. Berat batu. Belah sini. Di, tolong. Okey, tarik. Ada ni. Ada. Woi, gelama. Lagi L, naik. Naik, masuk. Oh, okey, dah ada dah. Oh. Okey. Tu angkat diri. Angkat diri juga yang kena paksa. Oh, yang naik gelama. Ni RM5 apa ni? 1 joran. Switch on tanpa sedar. Habis rabik mulut. Mana dah tahu. Bising kan angkat diri. Ha. So, bagaimana hari ni? Hujan lebat. Apa dia dapat? Ikan. Siapa je yang dapat? Sebutlah. Masya Abang L. Okey. Lepas tu? Lepas tu bergoyang. So, right, selesai sudah. Pukul 12.30 kita balik. Dapatlah 3 ekor, gerut 1, bulan 1, belama 1. Hujan. Selesai. So, kos dia RM25. Gerut 5 batang. Umpan saja RM26. Umpan tak ada hal lah. Sebab itu udang. Balik kita buat masak Maggi ya. Apa lagi? Itu saja. Bye. See you next time.